meninggalkan seketika perkara lara seperti interaksi dengan telefon bimbit, berbual-bual atau tidur yang menghilangkan kesempurnaan ganjaran. Mimbar Jumat hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Hebahkan Pernikahan, Sempurnakan Kewajipan. Kaum muslimin yang berbahagia, kita semua maklum bahawa pernikahan merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digalakkan dalam Islam. Pernikahan dibina menerusi ikatan akad yang sah bagi menghalalkan hubungan antara lelaki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri. Galakan bernikah jelas dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 32 surah An-Nur yang dibacakan pada awal khutbah, bermaksud dan kahwinkanlah orang-orang bujang dari kalangan kamu dan orang-orang yang saleh dari hamba-hamba kamu, lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan berikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurnia-Nya, kerana Allah Maha Luas rahmat dan limpah kurnia-Nya, lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya pernikahan adalah medan meraih pahala menerusi pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap individu perlu meletakkan niat bahawa tujuan dan matlamat utama pernikahan adalah untuk mendapat redha Allah. Dengan asas niat dan matlamat yang agung ini, insya-Allah setiap usaha dan tindakan sepanjang pernikahan akan menjadi pahala berterusan buat pasangan suami dan isteri. Bahkan ia akan memupuk tautan kasih sayang yang ampuh. Lalu setiap ujian dan permasalahan rumah tangga pasti diberikan jalan keluar yang terbaik. Kaum muslimin yang dikasihi, pernikahan juga dapat memenuhi tuntutan fitrah manusia yang cenderung untuk hidup berkasih sayang. Hal ini dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu, suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berfikir. Meskipun begitu, keindahan syariat ini tercemar dengan sikap kurang bertanggungjawab individu yang tidak mendaftarkan pernikahan mengikut undang-undang. Hal ini dilakukan kerana ingin menyembunyikan perkahwinan daripada pengetahuan wali, isteri sedia ada atau ahli keluarga. Walau apapun alasannya, perkahwinan dalam Islam adalah sesuatu yang perlu diwar-warkan, bukan disembunyikan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman ibn Auf athara sufrah. Qala ma hadha? Qala inni tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dhahab. Qala barakallahu lak awlim walau bisyah. Maksudnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tanda kuning kesan minyak wangi pada Abdurrahman bin Auf. Lalu baginda bertanya, apakah ini? Abdurrahman menjawab, wahai Rasulullah, saya baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar berupa emas seberat biji kurma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberkati kamu, adakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing.
Hadis ini jelas menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan supaya setiap pernikahan dihebahkan kepada masyarakat. Pastinya terdapat hikmah daripada saranan baginda ini. Yang pasti hebahan ini perlu agar tidak timbul pelbagai isu dan masalah di kemudian hari. Dalam konteks masa kini, penghebahan pernikahan haruslah diluaskan lagi pemahamannya dengan melibatkan keperluan mendaftarkan pernikahan. Apatah lagi Seksyen 25 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, Akta 303. Akta 303 menjelaskan bahawa setiap perkahwinan mestilah didaftarkan. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi menerusi bahagian perkahwinan dan pembangunan keluarga adalah pihak berkuasa agama yang dilantik dan berautoriti untuk mendaftarkan pernikahan atau perkahwinan bagi berbastautin di wilayah persekutuan. Ingatlah kepatuhan kepada pihak berkuasa yang disebut sebagai ulil amri merupakan suatu tuntutan asas agama yang perlu diberi perhatian. Ia berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikianlah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, mengikut rekod Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan dari tahun 2019 hingga tahun 2024, terdapat sebanyak 2,740 kes pernikahan tanpa kebenaran. Rentetan itu, kes-kes ini menyumbang kepada peningkatan data anak-anak yang tidak mempunyai pengenalan diri. Hak-hak pasangan juga terjejas apabila undang-undang tidak mengiktiraf mereka sebagai pasangan yang sah. Lebih membimbangkan, perkahwinan yang tidak daftarkan ini akan menyebabkan nasab yang tidak jelas dan kekeliruan silsilah keluarga. Hal ini juga menyukarkan urusan tuntutan nafkah dan perwarisan harta. Bahkan ia menjadi masalah kepada anak-anak dalam urusan-urusan penting seperti pendidikan dan perkahwinan mereka. Lihatlah bagaimana niat yang pada awalnya untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala dengan pernikahan yang sah akhirnya menjadi suatu fitnah dan musibah yang pastinya mengundang murka Allah lantaran mengabaikan keperluan mendaftarkan perkahwinan. Islam sangat tegas menolak apa juga bentuk kemudaratan. Justru ulul amri telah mewujudkan undang-undang yang jelas, terperinci dan menyeluruh supaya hak suami, isteri, ibu bapa atau anak-anak terjaga. Natijah dan tujuannya agar masing-masing dapat berperanan dan menjalankan tanggungjawab yang wajib disempurnakan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, mengakhiri khutbah, beberapa saranan dinyatakan selaras khutbah hari ini. Pertama, pernikahan adalah wadah untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan. Pastikan ia disempurnakan menurut pedoman syariat. Kedua, setiap perkahwinan mesti diwar-warkan dan didaftarkan mengikut undang-undang. Ia menjamin kemaslahatan dan hak semua pihak. Ketiga, pendaftaran pernikahan dapat mengelakkan kezaliman kepada pasangan dan juga anak-anak
ia pasti membawa kesejahteraan dan keberkatan hidup. Renungi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 74, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Maksudnya, dan juga mereka yang diredai Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad An-Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, فَيَا عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. Sedang jemaah yang dimuliakan, mimbar mengambil kesempatan sempena sambutan Hari Belia Negara 2025 bertemakan Belia Malaysia Yakin Boleh untuk menitipkan beberapa pesanan. Pertama, sebagai pelapis penting dalam pembangunan negara, golongan belia mesti terus kekal berusaha, berinovasi dan menjadi kebanggaan negara untuk mencapai kegemilangan dan kecemerlangan pada masa hadapan. Kedua, jadilah belia yang mempunyai sifat al-qawi, kuat, dan al-amin, amanah. Al-qawi sinonim dengan istilah kompeten, menggambarkan kekuatan yang bukan hanya fizikal tetapi juga mental, emosi dan spiritual. Manakala al-amin merujuk kepada seseorang yang berintegriti, boleh dipercayai, bertanggungjawab dan jujur. Sifat ini amat penting dalam pemantapan nilai integriti, kejujuran dan tanggungjawab dalam kalangan belia. Ketiga, golongan belia mesti memiliki prinsip kecergasan dalam pemikiran dan daya juang yang tinggi untuk menempuh kehidupan pada masa hadapan selaras kerangka Malaysia Madani dan model pembangunan belia Madani 2030. Wa'lamu anna Allah amarakum bis salati wat taslim ala nabiyyihil karim. Faqala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة
Malikana ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim, wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zarif Sofia. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridak. Allahumma ja'al بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والربا والمحن وسيء الأسقام وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وأن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلِ كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين واحفظهم من كيد الظالمين وأهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين. يا الله, jadikan kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah berjemaah, mendirikan solat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerjasama, membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, taukan hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulur sumbangan. Suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat mutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.